Okay, Jalan Syahpadu nak mengalir ke port, ada satu traffic light simpang Data Panjang belok kanan. Kita ambil jalan belok kiri. Belok kiri ni Jalan Musran namanya. Tapak pasar malam Jumaat. Tapak pasar malam Jumaat dekat sini kiri kanan ni. Belah kiri ni ada kedai sate dengan kedai buah. Kita terus lagi. Lepas Bonggol ni ada simpang 4. Kanan ni Jalan Palembang, kiri Jalan Bakti. Kita terus lagi. Selain daripada chicken chop budget atau Rahmah, kat situ juga aku suka dia punya pizza pepperoni cheese. Dia pun sedap juga. Nasi Arab dia pun sedap juga. Kawasan lapang sebelum kedai ni, ini kawasan tempat parking kereta. Okey, ni kedai dia. Kedai chicken chop Rahmah yang viral tu. Makanan sup-sup kat sini pun sedap juga. Tepi ni ada satu lagi kawasan parking. Ni boleh buat dalam 4 ke 5 kereta macam tu. Kita saya potong. Ada. Ini rupa pizza pepperoni cheese sedap. 4 per 5. Okey guys, inilah rupa chicken chop Rahmah yang viral tu. Nampak simple lah tapi sedap juga. Boleh lah bagi 3 8 per 5.